Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Airin Haifah dan saya Malaika Rasha. Hari ini kami bukan sahaja bertugas sebagai wartawan Thames TV, malah turut mengintaikan sasiah dan motivasi pemimpin muda sekolah tahun 2026 di Dewan Polis Komuniti Kuala Terengganu. Jom kita saksikan liputan kami sepanjang program ini berlangsung. Program dimulakan dengan pendaftaran peserta sebelum kami bergerak ke Dewan Kolej Komuniti Kuala Terengganu. Kem ini menyebutkan pemimpin-pemimpin muda SK Tengku Abang Mariam bagi membina jati diri, meningkatkan kemahiran pemimpin serta memupuk semangat kerjasama. Okey, SK dengar dah cakap apa? Bersama saya ialah salah seorang peserta kem. Apakah aktiviti yang anda paling gemari dan mengapa? Saya paling suka aktiviti susun strong menjadi 3 petak kerana dia sangat kreatif dan membuat saya seronok. Dia juga membuat saya lebih seronok kerana membentukkan kerjasama tim. Terima kasih. Ada lagi tak ikut arahan? Ada lagi tak ikut? Siap tak siap? Cikgu tak suruh siap pun. Sekarang kami akan menyertai slot 1. Sebelum itu, mari kita dengarkan perkongsian daripada penolong kanan hal ehwal murid mengenai program ini. Sepanjang program berlangsung, kami bersama peserta lain mengikuti pelbagai aktiviti yang menyeronokkan dan mencabar. Setiap slot memberi peluang kepada kami untuk belajar berkomunikasi dengan lebih baik, bekerja sama dan kumpulan. Program diakhiri dengan majlis penutup sebagai simbolik berakhirnya kem sahsiah dan motivasi pemimpin muda sekolah tahun 2026. Semoga segala ilmu, pengalaman dan nilai kepimpinan yang dipelajari menjadi bekalan untuk kami menjadi pemimpin yang berintegriti, bertanggungjawab dan berwibawa. Bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa tapi malam ni ada juga. Saya suruh repuk, bukan suruh berdiri. Seronok dapat menjadi sebahagian daripada program ini sambil berkongsi pengalaman melalui liputan Thames TV. Semoga kem ini menjadi inspirasi kepada semua pemimpin muda untuk terus berusaha menjadi contoh terbaik di sekolah. Kami Airin Haifah dan Malaika Rasha melaporkan dari Dewan Kolej Komuniti Kuala Terengganu untuk Thames TV.